Maka kita kalau hari ni, malam ni, ada anak kita 2-3 orang ustaz, besar-besar dah ustaz, umur 20 lebih lah. Nak suruh apa ustaz, dia pun ada anak dah, tapi tak semayang. Kita tahu anak kita tak semayang. Dan anak kita sudah ada anak, bermaksud cucu kita juga nanti tak semayang. Allahu Akbar. Nabi Zakaria alaihissalam ajak kita. Ni Nabi Zakaria pula, kita tengok Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni Allah uji dia macam Nabi Ibrahim, tak ada anak tapi dia dahsyat lagi. Apa dahsyat dia? Nabi Zakaria alaihissalam sudahlah sampai tua tak ada anak. Isteri dia memang mandul. Ni Allah sebut dalam Quran ni, bukan kita sebut. Isteri Nabi Zakaria Allah jadikan aqim. Aqim ni mandul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, betapa Nabi Zakaria ini husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, janganlah tinggal aku tak ada waris. Nabi Zakaria, sehinggalah uban memenuhi kepala Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria masih melantunkan doa yang sama. Dalam keadaan dia tahu dia dah tua, isteri dia dah tua, campur pula satu lagi. Sebenarnya isteri dia daripada muda pun memang tidak melahirkan anak. Tetapi keadaan dan suasana itu tidak menjadikan Nabi Zakaria berputus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah keajaiban berlaku. Ni kata doa ni tuan-tuan, doa. Berdoalah kerana ia adalah ibadah kalian. Walaupun benda yang kita minta tu agak-agak pada pandangan mata manusia dia adalah mustahil, tetapi selama mana benda yang kita minta itu adalah ibadah, benda yang baik, mohon anak kepada Allah. Mohon, ya Allah bagilah anak, ya Allah. Nabi Zakaria kata, ya Allah janganlah tinggal aku atas muka bumi ni tak ada waris. Bagilah seorang anak soleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah makbulkan doa Zakaria alaihissalam. Dapat anak, dinamakan sebagai Yahya, Rasul pula. Allahu Rabbi. Dengan sebab tu Nabi Zakaria dan semua Rasul ajak kita teruskan meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadikanlah anak kami di kalangan mereka yang mendirikan solat. Terus minta.